Prinsip dalam Islam cukup jelas, iaitu memberikan keadilan kepada semua serta tidak boleh menzalimi di antara satu sama lain. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami mencipta kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan dari kalangan kamu itu berbagai bangsa dan berbagai suku puak. Allah Ta'ala takdirkan begitu. Ada bangsa Melayu, ada bangsa India, ada bangsa Cina, ada bangsa Siam. Dan ini bukan pilihan kita, ini ketentuan Allah. Sebelum kita lahir, kita tidak pernah ditanya, kamu nak lahir di mana? Atau kamu nak jadi bangsa apa? Dah Allah Ta'ala tentukan. Oleh kerana itu, maka kita hendaklah jadikan kepelbagaian kaum, bangsa, bahasa dan budaya ini suatu keistimewaan untuk kita saling kenal mengenal di antara satu sama lain dan berhubungan baik. Lita'arafu dalam Quran sebut, supaya kamu saling mengenali. Alhamdulillah di Kelantan kita hidup sebagai satu keluarga. Sejak daripada zaman berzaman, kepelbagaian bahasa budaya adalah suatu keistimewaan yang harus kita tonjolkan kepada masyarakat luar sebagai bukti perpaduan sejati ada di negeri Kelantan. Kerajaan negeri Kelantan membuktikan kepada dunia bahawa dengan dasar membangun bersama Islam yang menjadi teras pentadbiran telah berjaya mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat berpandukan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di Kelantan ini bila kita perkenalkan takaful kifalah, kita tak kira kaum, kita tak kira bangsa, kita tak kira anutan agama, semua. Ini bukti je lah. 60 tahun ke atas, isi borang takaful kifalah, borang kifalah, tak perlu bayar pun. Meninggal, kita bagi bantuan. Semua. Bantuan azziwaj, kita tak kira kaum, kita bagi semua. Alhamdulillah.